So untuk siri ni mungkin kita akan buat by part 1, part 2, part 3. Kalau saya rajin, maybe sekejap tak macam ni. Tapi saya cuba sebab saya nak kumpulkan memori-memori ini, wish me nak. Wah, ayo jam menunjukkan pukul 6.46 adalah masa kami bergerak. Let's go. Ni barang. Kita bersedia? Ayo. Sesama insan. Setakat ni jalan clear. Tak keluar ni lagi. Jalan clear setakat ni. Masih di Johor. Pertukaran driver. Mengantuk. Bulat. Let's go. Ya. Jangan dah. Belum. Dah. Saya melaporkan dari Lebuh Raya Utara Selatan di kilometer 417.4. Ya. Sangat jam di sini. Ni alah tak nampak. Kenderaan sangat perlahan di sini. Hanya bergerak sebanyak berapa km? 10 km per sejam. 10 km sejam. Ni macam mana perasaan anda? Saya rasa sedikit kecewa. Walaupun jam tapi dia bergerak perlahan. Yelah, at least bukan jam dekat, baby. Ni je dekat tapi tadi. Tengok dalam map ni 16 minit. Okay. Sekian laporan daripada kami. Mungkin ETA kami sampai dalam pukul macam itulah yang korang nampak tu. Nampak? Okay. So korang stay tune. Sayang. Cakap apa? Update. Kita ada lagi 53 minit untuk sampai. Kita sudah memasuki kawasan kampung. Ya, baby. Cuaca di sini sangat panas. Di sana kan? Ya ke? Di sana. Ni nak masuk ladang pikam kan? Video. We are here in kampung. So green. Sebelum nak sampai rumah, kita orang singgah macam pasar mini ni. Just pick mic sekejap. Beli apa yang patut. Oh. Wah, ada asap. Korang beli air. Pujamkan roti. Iya. Dah sampai bilik dok. Sampai kampung. Dia nak pergi mana? Sampai. Yeay. Yeay. Okay, ini ialah kampung kita lah. Okay, dia ada 2 tau rumah ni. Okay, nanti saya tunjuk sewa. Just stay tune. Jalan-jalan sikit ni. Tour kampung kita orang. Yang tak seberapa ni. Wah, ni dari belakang. Inilah asalnya bilik opah. Dulu sini ada katil. Sini. Inilah kampung.
halaman. Tak. Pandai tidur. Tak apalah. Balas. Okay, adik. Sekarang kita orang dah sampai. Pukul 2:30 tadi. Tapi sekarang kita orang tengah mencari relax. Kat kampung pun tak ada orang lagi. So macam tengoklah apa aktiviti sebab kat sini. So macam Cap tadi dia dah mandi. Dia dah siap solat tu. Sekarang sunyi masih lapang sebab tak ada orang. Tapi kalau dah nanti dah penuh full house. Kampung yang korang tengok akan full house ni. Okay, nantikan. Okay korang, so sebenarnya rumah kampung Opah ni dia macam kan dah lama tak tutup. So dia macam untuk raya ni dia ada penambahbaikan sikit. So sebenarnya tadi kita orang busy kat bawah. So saya ambil lah juga kamera kat atas untuk korang tengok sikit je. Boleh lah. Tak? Nanti tak ada apa nak tunjuk. So korang tengok je lah apa ada, okay? Oh, banyak betul lah dia. Inilah bilik Opah. Ni dia kaki lagi. Padahal ada kaki lagi. No, tu. Itu dah ada. Aduh, ampun. Situ bilik air besar gila. Dah settle. Aduh, settle lagi. Tak ada dia molong. Mama. Tu Wanda. Boleh lah, kami lepak kat bawah je. Sekarang ni tak ada orang datang lagi. Kejap lagi sampai tidur rumah. Nanti mak gaib. Okey. Baik, pun. So dah siap. Boleh dah. Hihihi. Adik peace. Kalau korang tak nampak kan, ni rendang yang dipanaskan. Dia riaknya. Tak apalah. Korang tengok je lah saya. Boleh tak? Macam syok sendiri pula kan. Nak keringkan dia supaya lagi tahan lama tak bagi adik tu. Oh panas. Saya ingat. Sekarang selesailah sudah untuk hari ni. Mungkin lepas ni aktiviti kita untuk pergi ke bazar. Bazar, nak pergi bazar kan? Kita kemas Kita kan? beli air semalam. Mak nak itu. Tu dah ada tuliskan beli air. Kemas ke betul? See you. Jadi kita vlog. So kita dah sampai dekat bazar atau Koma. Tahu nak beli apa? Ramai Koma, ramai. Okay, siapa puasa angkat tangan? Siapa puasa angkat tangan? Bagusnya. Oh, dia kopi suruh. Kopi. So, inilah lauk-lauk untuk berbuka. Peace. Dah pandai ni ambil macam. Dia lebih. Ni apa ni? So, ini besar lagi kan?